soleh. Oh ni kawasan Muslim, kawasan Islam kita. Lorong apa ni? Tenon Ratekan dah. Ratekan kan? Soi ha. Sini orang panggil lorong Masjid Ija. Tengok masya-Allah. Nampak masjid tapi sini Allah. Nak kecek gapur tahu ya Allah. Kita tak tahu nak kecek gapur sungguh. Lepas tu apabila kita tengok apa ni kemusnahan ni dok, dia teruk dok. Sampai kita jumpa orang tu kita tak wani nak nanya soalan, tak wani nak gapo, kita hanya senyum. Lepas tu bagi gitu lah, senyum gitu lah. Nak tanya kata guano atik tak berani sebab kita tengok dengan mata sendiri dia berat dok. Jadi nak tanya tu rasanya tak boleh tanya. Kita tengok dengan mata lah. Ya Allah, tengok. Allah Akbar. Naknya ya Allah, tengok. Habis hari. Hari dalam muh memang habis. Semua habis. Tak nak kata gapo, tinggal lorong kecil-kecil gini. Assalamualaikum bang. Sebab di bang. Saya nak update sikit pasal keadaan selepas banjir di Hak Jai. Kita tengok kemusnahan memang ya Allah, memang kuat. Kita tak tahu nak kata gapo juga, hanya boleh kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setara tu je. Kita tengok tempat kena ni memang luah. Dok, Hak Jai dia luah. Bana besar. Jadi tempat hak kena banjir ni memang luas sangat. Lepas tu air mari dengan derah, mari dengan cepat. Tak ada nak lari, tak ada nak pindah. Ada setengah tempat duduk sampai ke 8 hari. Ada setengah tempat 5 hari. Seperti kita duduk di lorong tempat Masjid Ija, tempat orang Islam sini ramai. Dia kata sini berapa hari? 8 hari. Sini 8 hari. Baru suruh malam. Lepas tu saudara-saudara kita Muslim, Islam pun ramai sini. Dok, bukan kata orang asing saja, orang Islam pun ramai. Pakat duduk sini. Jadi kena berlaku lah. Kuat lah. Lorong-lorong tempat Islam pun kena, lorong tempat Cina, Pak Sia pun kena berlaku. Lepas tu lagi warga Malaysia pun ramai. Kalau kita tengok, kita pusing dalam bandar ni, kita tengok kereta-kereta hok seleh, hok punuh tu banyak ke plek Malaysia banyak. Dok penuh kat bawah bangunan. Ya betul coti dah. Dia bercelai coti.